jam 10.30 hingga 11.30 untuk menerima jemputan. Dan sebagai makluman bersama, di dalam masa menerima jemputan 10.30 hingga 11.30 nanti, insya-Allah MC akan membukakan majlis dengan bacaan Sayyidul Istighfar, Surah Al-Fatihah dan selawat. Dan juga dalam masa menerima jemputan itu diminta kerjasama daripada floor manager, floor managernya, bala perempuan, bala lelaki. Okay. Minta kerjasama daripada kedua floor manager untuk update to MC mengenai pertama kehadiran imam juru nikah, kemudian yang kedua kehadiran juru cakap berian bala lelaki dan bala perempuan, dan yang ketiga pengangkat-pengangkat gangsa daripada bala lelaki dan bala perempuan. Kalau ketiga-tiga ini sudah ada, so insyaAllah bahasa bersama sharp dan akan terus saja memulakan majlis mengantar dan menerima berian. Dan sebelum itu juga kalau boleh tahu juru nikah datang untuk membuat izin maunya kira-kira jam berapa? Dia datang pukul 10 terus ke bilik. Syukur, Alhamdulillah. Kalau awal okey lah, jangan dengarkan. So lepas si imam membuat izin maulia, ia akan terus dia duduk di bawah ni menunggu jemputan sampai ke mengantar menerima berian. Okey. Baik. Juga untuk floor manager, since kita ni punya pengangkat gangsa bala lelaki dan bala perempuan, orang ini akan masuk satu persatu, maksudnya dari bala lelaki dulu dan baru bala perempuan, and gangsa dari atas tentu. So standby kereta pengangkat gangsa tu by 11.15. Okay, by 11.15 orang sudah standby mengambil masa itu ini sampai jualah ke 11.30. Once semua ada, terus akan dimulakan majlis semata menerima berian. Okay, bagi thumbs up kan saya tu. Okay, because myself will be di podium ini all the way sampai habis acara. So kita floor manager boleh bagi thumbs up di kawasan tangga tu nanti, so I can see. Okay, baik. MC akan pertama sekali mengumumkan perarakan masuk pengangkat-pengangkat gangsa daripada keluarga bakal pengantin lelaki. Okay, so I will announce ke semua pengangkat gangsa bala lelaki untuk masuk, membawa gangsa dan meletakkan di ada meja sini besok. Datang ke saya. Datang ke saya. Okey. So, sampai gangsa bala lelaki semuanya di sini. Setelah itu MC will announce pengangkat gangsa bala perempuan lagi untuk masuk ke dalam dewan bersama dengan balasan. So, akan start turun dan mengampai gangsa-gangsa itu di meja sebelah sini. Okay, there will be tables di sini. Okay. Setelah itu baru MC menjemput juru cakap daripada kedua-dua belah pihak, bala lelaki dan bala perempuan, untuk mengambil tempat di meja tengah-tengah ini untuk memulakan perundingan. Okay. So bila orang juru cakap sudah duduk, I will pass. Okay. So I will pass the floor to juru cakap bala perempuan untuk memulakan majlis mengantar menerima berian. Okay? Sebab memang selalu bala perempuan Yahoo.